Selamat datang ke Augustland. Okey, macam biasa kita orang kalau ke Mahalaka Utara mesti akan singgah di area Rawa. Jom kita breakfast dulu. Okey, jumpa makan semua. Okay, so kita dah settle breakfast. Mari kita sambung perjalanan. Let's go. Exit left to exit 143 Kuala. Kat luar jabatan ni, Dik. Okey, sampai dah. Lagi banyaknya durian, guys. Wah, sepeda cantiknya. Ya, durian tengah jalan yang. Mana? Tu. Pergi Durian lah. tengah jalan. Macam mana Rezeki ke ni? Rezeki. Takkan kita nak langkah je. Aduh. Kita Tu bawah ni. Augustland ni di sebalik. Mana dia? Oh, sampai dah. Augustland 2 sampai dah. Okey dah, jom. Cantik gila dia punya view. Memang super. Fokus yang pasal kita terus ni ha. Tahu je lah perjalanan. Inilah orang dia, masterminder. Ya. Sama-sama first time. Ain. Agak. Zana. Sihat ke? Ya Allah sampai juga. Memang tak kerja lagi dia. Kat sana nak peluk. Ya, saya rindu kat Suzana tau lepas balik daripada TCRC hari tu. Dia ketuk terus sebab dia batu kan.
Maka dari Adam memimpin aja sendiri. Bersama sufi-sufi yang selalu berlari. Ransel di bahu api, unggun menyala terang. Hutan luas jadi teman di malam yang lapang. Tenda kecil di bawah bintang bercahaya. Alam ini jadi guru cinta yang tak sirna. Mereka mengembara membawa cerita baru. Di balik layar ada tawa dalam setiap waktu. Family 3ES menyatu di alam terbuka. Langkah mereka penuh makna berbagi cerita. Setiap perjalanan ukir memori abadi. Bersama keluarga hidup jadi harmoni. Angin berbisik, daun-daun melambai ramah. Ada durian jatuh. Tak tahulah boleh makan ke tak. Baby durian. Ni banyak buah dia ni. Ni. Di situ pun ada. Okey, dah siap masak. Ada nasi. Aiskrim. Aiskrim jom. Thank you. Thank you Kak Susana. Tadang. Panas-panas makan aiskrim. Orang belanja pula tu. Ya Allah. Yang lagi sedap tu. Ha? Orang belanja tu yang lagi sedap. Oh, belanja lagi pula tu. Ya Allah. Ni apa yang kau diskaunkan? Betul. Lampau. Kan orang ni lah. Nak banyak tu buat. Patutlah bawang kaya. Tiba. Abang tak gerak lah tu. Thank you, Kak Susana. Tapi kenapa kita balik? Makan. Mantap. Kita makan kat kedai makan ni. Wan belanja. Nampak? Bagus belanja. Bagus masak tadi kat belakang tu. Makan bang sekali. Makan. Makan. Bau dia. Macam pucuk belian pun dia. Okay, so inilah kawasan sekitar tapak campsite kami. Kami ambil tapak campsite F5. So inilah setup. Simple je, macam marbar je, janji selesa. Tu Hang Sufian tengah minum susu. Singki dekat. Toilet pun dekat, alhamdulillah. Surau pun ada. View depan kami ni view Tasik. Lepas tu kakak lepaskan balik kawan-kawan kita yang lain. Bang, sini dikira berapa bang? Sekilo? Kilo baru 25. Dia ikut jenis ikan lah. Kalau tilapia RM15. Oh, okey. Tu nasi ni. Besar-besar ke? Oh, boleh lah ni. Boleh. Besar-besar mata ni kan apa ni bang? Ikan bau? Ikan bau. Kita punya bau ni. Abang pakai apa? Pakai ni hati ayam. Sebab nampak Sufi, bukan roti Sufi. Hati ayam. Baru dapat ikan. Kolam dia tak adalah besar, tapi banyak juga ikan dalam ni. Okey lah. Buat hilangkan boring kan.
Yeay, Sipi dapat ikan. Akhirnya. Semalam kumpau. Finally, I got one. So kita lepaskan balik lah sebab kecil. Kalau besar balik dah juga tangkapan dia kan. Wah, boleh buat makan tengah hari dia. Ni apa tilapia yang? Ada pia merah. Okey, kita lepaskan balik. Rosgan. Dapat. Oh, ni bukan yang merah pula. Dan catch and release. Okey, jom kita tengok sungai. Siap. Tomato tak ada. Tak apalah. Jom makan-makan. Diorang semua dah siap makan dah. Kita orang baru nak makan. Ni lauk kita hari ni. Lauk orang bayung. Lauk orang bayung. Ikan, cakap, ikan goreng. Hutan lain. Barang limited. Kita ada hasil kali ni. Orang tadi dia pergi manja kat atas. Dapat. Kedut-kedut. Kucing tidur kan? Kucing tidur kan? Tidur ha. Kucing tidur. Ya. Bagi apa? Kakak ni dah lah demam. Tambah demam. Ni ubat kan? Ubat. Buat demam. Ni yang orang dapat. Kecil-kecil kan? Kecil-kecil ni orang kampung kan? Bahannya tak ada gas pun. Jom kita pergi sejukkan badan. Mandi sungai, masak Maggi pula. Ini Daddy Chef. Ini Daddy Chef. Jadi chef. Masak Maggi. Dan makanan banyak je, burger lah, steamboat lah. Maggi juga diorang cari. Macam-macam.
hujan. Okay, malam ni minum kita steamboat. Okey. Ni sepatutnya minum semalam tapi kita kira forward ke hari ni. Kita buat meja panjang kali ni. Isi asyik terbaik. Tiba. Malam tiba angin pun nyaman, unggun api jadi teman. Meja panjang penuh hidangan, bersama kawan eratkan ikatan. Bunyi cengkerik menemani, cerita lamar kembali lagi. Senyuman terukir di setiap hati, momen indah takkan berganti. Di meja panjang kita berkumpul, gelak tawa bersatu menyambut. Nikmati Wah, bagus. Terima kasih. Ini minggu depan kena pacak lagi ni bang. 1 jak 1 jak besar. Thank you, bagus. Kongsi cerita dan impian, makan malam jadi lebih bermakna. Panjang, buih tebal. Nampak?
air 60 gram. Tahap kedua rasa halusnya. Tadi mahal kan? Betul tu. Dia syahdu. Naklah pada saya kalau dia kembang bila sedap lagi tak dia dah kering kan. Dia ambil dulu air besar kemudian rasa asin. Okay, so pagi Ahad ni kita nak balik dah. Breakfast pagi ni nasi lemak, mushroom soup dengan garlic. Kita tengah sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Hina zabana. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Hey hey om kita jalan Family Tries penuh keceriaan Packing barang terus gerak Jumping time semua excited Masuk hutan buka kemah Anak ketawa riang lepas angin sejuk Hati tenang momen kecil jadi kenangan Api unggun mula menyala Cerita kita penuh warna Oh, 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 oh Family Tries Tawa non-stop best Di alam kita bebas Jumping vibes No stress Oh, 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 oh Family Tries Memori kita the best Hari ini kita lepas semua masalah Just rest Oh Masak simpler tepi sungai Maghrib panas kongsi ramai Lari sana, lari sini Anak happy, hati pun happy Langit malam penuh bintang Kita duduk tenang Dalam pelukan keluarga Okay, so hari terakhir kami di Augustland ni lepas setup kemah, makan kemah semua, time untuk sejukkan badan. So inilah sekitar kawasan sungai. Gambaran sungai dia yang begitu jernih di Augustland. Kampus pula tak ramai dah balik. Sungai dia memang jernih lah. Tak cukup lah memang 3 hari kat sini, kena 4 hari 3 malam baru memang puas. Itulah, itu sajalah.
InsyaAllah nanti kita akan repeat lagi. Bye Augustland. Aku ke sini. Nampaknya tapak air semua terderas. Ada kat sini dah. Terus nak balik dah. Bye Augustland. Bye Augustland. Jumpa lagi. Okay Daddy, kita nak buat apa sebelum balik? Kita, itulah biasanya kalau kita datang tempat yang campsite ada dusun durian ni, apa lagi? Itu dia. Tadang! Nah, Rokia. Bau dia. Kita ada geng, Abang Nas. Ni dia dah kampung ni. Sedap bau dia. Ambil baju sekolah anak. Ayah yang siap-siap. Besok hantar anak daripada sini. Macam keras tapi lembut. Ni durian apa ni bang? Ni durian bukit. Bukit. Durian bukit guys. Bayar lebih sikit kan? Rasuah. Rasuah sikit. Tapi beli satu ni penuh kan? Sampai ada 12 kan? Beli satu ada lagi, ada kosong lagi. Bulan 8. Bulan 8? Boleh tengok, cek. Cek cepat. Ni nama dia durian bukit. Jom kita makan. Ini sekilo berapa bang? Kita tengok buah daripada kalau buah kecil tu RM6. Kalau ada buah besar tu sedang-sedang RM8, RM10. Oh, okey. So siapa-siapa yang nak datang Augustland sekarang, cepat-cepat datang. Tengah musim sekarang. Lah. Tengah musim sekarang. Tak panas, rasmi tak panas? Bagus. Ui, padu. Hilang. Hilang. Padu. Okey, selesai dah. Nak rasa-rasa je ya Daddy. Rasa-rasa dia satu talam. Rasa-rasa satu talam. Ni Abang Nas lah ni. Aduh, kacau lah Abang Nas ni. Rasa dia rasa. Rasa. Ni semua salah Bagus. Bagus buka. Buka-buka kan. Itulah. Tapi memang terbaik. A+. Tak ada gas langsung. Tak lagi langsung kan. Kena try rasa sendiri lah. Orang hantar berhenti tau. Tamatlah sudah cerita kami. Bye. Terima kasih dan jumpa lagi.